masak apa tu? Dah dengar kan, hari ni saya nak masak cempedak goreng yang luar dia crunchy, kukra, dalam dia rasa manis berjuicy. Cempedak tu memang sedap makan. Yang ini memang saya tak tahu cempedak apa sebab abah saya yang bagi, memang tanam dekat rumah. So mula untuk sahutan tepung, campurkan 1 cawan tepung beras, 2 sudu tepung jagung, sedikit serbuk kunyit dan perasakan dengan garam. Lepas tu kita boleh masukkan air sejuk dan kita kacaukan sampai ia sepati. Masukkan sedikit air kapur, sebiji telur dan last sekali yang paling penting 2 sudu minyak panas. Kacaukan sampailah dapat tekstur yang cantik. Masukkan cempedak yang kita belah tadi dan kita gaulkan sampai ia rata. Lepas tu kita boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Gorengkan sampai ia garing dan warna kemasan macam ni. Lepas tu kita boleh angkat dan hidangkan untuk minum petang. Sialan menu kita hari ni cempedak rangup, kukra, sarutan tepung yang crispy, isi cempedak pula yang manis berjuicy, memang tak berhenti makan. Nak sedap lagi bila dah habis makan tu kita rebus pula biji dia, memang puas hati. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like dan repost dan komen. Jom makan.